Saya hadiah buat tangan untuk Hafiz. Tunggu dan teman Hafiz Hakim gunting rambut. Kalau geng Real Madrid dia allergic sikit dengan supik. Aku punya ni chef dah keluar kan. Sebab aku main gym. Selamat Hari Raya Haji kepada yang tengah berkorban. So sekarang kita dekat padang besar saya dengan kawan saya. Sekarang ni saya nak cari hadiah sebelum saya balik ke cyber. Saya cari hadiah buat tangan untuk Hafiz. Nice. Saya kat kalau main padang besar ni, yang famous dia selalu buat tangan kan. Tengok macam-macam barang kat belakang ni. Yang famous selalu orang selalu beli. So hari ni saya nak cari dekat dia. Kita nak letak nama. Tapi kan lepas raya Haji. Banyak kedai yang tak buka. Lagi yang tengoklah saya montas saya cari hadiah untuk Hafiz. Lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Ni kalau hampa nak beli yang berjaya kat sini yang cantik-cantik hampa ya. Kalau hampa cari macam patung ni guys, kat sini pun ada yang pun cantik comel. Kalau ada apa nama astronot boleh saya beli kat Hafiz. Okay, so sekarang kita dah masuk arcade yang satu lagi. Yang tadi tu arcade yang baru sikit, yang ni arcade lama. Kita nak tengok jersey tepi. Kita nak tengok nak beli jersey apa untuk Hafiz. So hadiah ni lah saya nak beli kat dia. Nice. Hadiah yang saya nak beli tu saya nak beli jersey. Lepas tu nak chop nama belakang tu. Cuma tak tahu nak beli jersey apa. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu. So sekarang kita dah cari dah jersey rahsia. Nanti hampa tengoklah saya ambil jersey club mana. Lepas tu saya letak apa lagi semua. Yang hampa tengok tak. Nanti kita sambung dekat cyber. Okay, bye. Seperti yang kau cari. One eternity later. So saya dah balik dah ke cyber. So kita sambung dekat Adam Barbershop. Saya tengah tunggu dan teman Hafiz Hakim gunting rambut. Lagi kita surprise dia. Kita bawa balik oleh-oleh dari Perlis. Nice. Sebabkan dia tak pernah pergi Perlis. So saya ni lah bagi oleh-oleh lah. Dia bukan tak pernah pergi. Last dia pergi dia kata umur 2 tahun. Lama mana dah berapa puluh tahun dah. Apa kira kau sendiri lah. Umur dia 2 tahun sampai umur dia 22. Maknanya umur dah 10 tahun dah kan? Ya 10. Entahlah. Betul 10 kan? Dah tua pun bodoh. So sekarang ni saya dah prepare dah barang kat belakang. So kita surprise dia. Kita nak tengok sama ada dia suka ataupun tidak hadiah daripada saya. So kita tengok dia punya reaction. Okay, stay tune tau. Bye. 2 hours later. Lamanya lah tunggu laki pergi gunting rambut. Tak masalah je ada orang. Kalau lah barber tu dia tidur sekali dengan aku, tak apalah nak cepat. Lama lah. Tak benar-benar aku tunggu dia pergi gunting rambut yang lama macam ni selalu. Awal. Awal tak ada orang. Buat konten apa dia? Buat konten apa dia? Konten kita tengah merenung sunset di hadapan. Sampai hilang aku punya lighting. Saya bawa balik. Kita orang bawa balik daripada raya kan. Bawa balik daripada kampung. Saya balik awal. Ada pernah balik motor malas nak drive apa ni ramai-ramai. Orang tu tanya mana Hafiz Hakim. Kita orang plan nak balik ramai-ramai sekali kan. Dah Hafiz Hakim tapi kereta dia problem. Saya malas dia nak mengajuk. Jepang. Sebab dia orang kan Kedah. Saya dalam pulau. Lepas tu jadi macam geng perempuan. Takut penat nak drive. Tak nak balik daripada pulau. Nak pergi pilih balik Farida. Masalahnya kita okey je. Tak, Daripada siap tanya dah. Aku dah fikir dah kalau aku balik dengan hampa pun aku bosan juga nak keluar payah. Aku nak lepak dengan member Penang. Faham? Tapi motor je lah. Faham? Tapi dia yang tak nak. Dia yang menolak offer. So apa dia? Haikal bergelok dulu hoodie tu. Dan ni aku nak mu pejam mata. Tangan kenapa pula? Luka. Ui, balut macam orang patah tangan. Yalah, sebelah je balut. Tangan ada sebelah, kita balut lah macam ni. Nak buat macam mana? Kita balut sendiri lah. Orang yang peduli sama lo bakalan nanya kabar lo. Tapi orang yang cinta sama lo bakalan nunggu lo untuk mempunyai tenaga dan waktu untuk pada akhirnya bilang sendiri kabar lo gimana.
Alah, caringnya awak dekat saya. Caring lah. Tapi orang kalau dah balik kampung tengok dunia. Tapi makan laksa je ni. Nanti papa bagi tahu Awaknya. Kita ni dah jangan kerja balik ni. kampung. Kalau nak shoot apa, call je. Okey lah. Aku dah latih tak ada mood. Aku nak shoot kalau macam ni. Aku nak shoot prank call sebenarnya. Sebab tu orang duk busy kan. Aku tak ajar masa orang. Apa biar dia pil. Of course lah, kita balik kampung. Mestilah kita nak spend time lebih. Nak balik pula nanti lambat lagi. So, pejam mata. Mau pejam mata. Aku ada something kat hang. Sebabkan orang lama. Ada kata-kata lepas abang-abang ni aku pula. Pula. Apa dia? Benda apa? Panggil abang lah. Aku abang dah hari ni. Apa yang abangnya? Jangan dekat sangat bau. Bodoh lah. Apa yang abangnya? Aku nak panggil abang lah. Kenapa panggil abang? Nak surprise ni kena lembut-lembut. Dia tak boleh kasar-kasar. Apa kena-mengena pula? Panggil abang Hafiz. Hantu budak tau. Hantu muda lagi daripada aku. Tak, ada kat kedai dia adik panggil abang aku. Hang kena panggil abang. Kecil. Abang. Hang tua dekat umur je. Tapi perangai hang ketinggian muda dekat. Biar api dah. Awaknya. Cepatlah busuk. Menate mu ni. So, kan orang dah tanya kenapa mu tak pernah sampai-sampai lagi boleh. Ajaklah Api Aku boleh pernah pergi ajar dah. Pi. Dah jadi 2 dulu. Dah jadi 2 apa? Time kecil. Time 2 tahun. Pok saudara aku nak masuk Minang. Mak saudara aku. Aku ada zanti kat hang ni. Tapi jangan buka mata lagi. Aku nak merasa dulu. Plastik. Tak payahlah gosok banyak sangat. Nak gosok-gosok tangan. Tak payahlah gosok plastik. Tahu nak gosok. Tahu nak pegang-pegang lah ke tangan. Buka mata. Oh, Jessie rumah suka mana mereka. Jessie apa ni? Awak peganglah molek-molek. Awaknya. Dia game Mandarin dia allergic sikit Tak dengan baik tak aku beli kat hang ni. tak, kalau game Real Madrid dia allergic sikit dengan supik. Dengan plastik ada tag ni. Awak kenapa? Tapi saya kira Bukalah dulu. aku tengok logo dah tahu. Tolong. Tengok logo dah tahu. Molek sikit. Dia beli jersey. Mesti jersey biasa je ni kan. Ada nama aku. Nice. Nampak tak? Saya walaupun saya balik, saya stay shoot juga. Saya boleh Tapi hadiah okey lah. Walaupun kat luar sana tengah bergaduh pasal Manchester Mu ni happy United. kedok. Mu ni tak terkejut pun. Tak, aku nak excited tapi aku takut fan-fan yang kecil pasal MU. MU kan banyak kalah. Tapi you guys jangan libatkan politik bola dalam konten ni tau. Awaknya MU Zat. Saya beli sebab ada baju cantik tapi lupa pula. MU. Awak kenapa MU? MU tengah kalah. Aku lupa. Tapi tak apa, jersey dia Awaknya lawa. Cerita kalau hang beli baju Manchester jersey. Ni favourite aku jugalah. Tapi dululah. Memanglah favourite hang. Favourite pula dah favourite. Tapi ada cerita dalam rumah keluarga saudara mara aku. Yang ni tak penting ni. Depan belakang ni yang penting ni. Nampak tak? Aku siap letak number favourite hang. Siap letak nama hang lagi. Sekarang ni tengok geng 7-19. Sekejap lagi saya bola. InsyaAllah kalau ada orang teman-teman tak ada tak apa. Dah biasa lah seorang bola. Gege yang aku kita mahang itu apa dia? Cantik lah ni saya boy. Baik ni play issue. Takut kalau beli lawak play issue Manchester dia ada ni dah sekarang. Kebanyakan jersey bola tak ada benda ni. Tak, saya beli sebab cantik satu. Tahu aja. Memanglah dia kalah tapi saya terlupa nak buat macam mana tapi cantik. Tahu aja. Dia punya sponsor pun aku tahu ni. Snapdragon ni sponsor daripada gadget, benda-benda gadget. Gadget ke software? Tak ingat aku. Software. Bukan jangan panggil software je. Software. Tapi lawa design dia ada ni. Dia design 2025 ni. Ya, season baru. Aku bukan suruh nak review ke apa. Aku nak suruh hang ni suka kedok. Suka je cuma Cuba review. review lah. Ni ada cerita sikit je. Cerita okey. Dulu belum mak aku ni saudara mara aku. Try dulu. Sambil cerita sambil pakai. Saudara mara aku lelaki kan. Yang belum mak aku ni main bola. Separuh bahagian Chelsea, separuh Real Madrid, separuh MU. Time tu Chelsea tengah naik ke macam mana tak ingat. Lepas tu gaduh lah pak saudara aku. Aku ni dulu geng Chelsea. Gaduh. Yalah cuma yang pakai baju 2 lapis kan. Tapi dia longgar sikit lah. Sepatutnya aku pakai beli size S kat hang. Kalau player issue, aku kalau baju bola, aku tak beli sangat player issue yang fit. Sebab dia akan nampakkan tekuk besar. Sebab aku kan body ni, body hang tu tengkok besar. Aku punya ni chest dah keluar kan. Sebab aku main gym. Selain lah kalau hang It's not chest ini. Chest, lepas tu shoulder. Shoulder. Aku kan budak gym. Lain lah kalau budak-budak je ni main bola tak main gym. Aku ni budak gym, budak bola lagi. Sambung balik pasal cerita tadi. Bergaduh dulu last sekali aku tak tengok bola disebabkan pergaduhan dalam rumah. Biasalah tu gaduh-gaduh. Bukan tapi gaduh macam peli-peli lah.
Tapi cantik lah kan. Tapi kalau boleh next time nak beli tu tanya dulu lah pasukan apa minat. Tadi kalau aku tanya tak jadi surprise lah kan. Tak, tanyalah. Buat kau tanya Tak say. Apa? Suka lah ni, mana? tak suka tak apalah malah aku Okey pakai. lah. Dah beli dah. Tak dah, tak payahlah. Kau tak suka, aku pakai Tukar lah. je lah. Pakai lah. Pakai sekarang cepat. Buka Tak, undi pakai. tak mau. Nak tengok juga nak pakai. Bukan Hafiz seorang je, saya beli kat saya juga. Nak. Tapi kita bukan MU, kita Arsenal. Kalau kita tukar. Tak say, sama ni aku punya. Barulah Ray, aku pakai nama hang, pakai nama aku. Tak say ni. Warna merah juga. Tak tahu tak nak Arsenal aku punya. Perempuan tak boleh pakai kecil, kena pakai labu sikit. Ni bukan kecil nah. Saya apa tu? Memang saya S, memang play. Perempuan tak kena pakai M. Ni memang saya S. Mana nak tanya? Memang saya S play issue. Aku dah try dia besar. Bukannya fit. Aku selalu Baiklah. tak say. Nak tengok. Tak mau. Tengok jangan pegang ah. Nak pegang, nak rasakan Pegang jangan tengok. Pegang jangan tengok. Boleh? Ya, belakang pun ada nama saya juga. Unalo Arsenal. Dia punya jersey pun ada nama Unalo, IG pun nama Unalo. Tapi buat dalam YouTube, agak baik tu channel AI Una. Semua orang yang tengok ni tahulah. Nampak Arsenal punya jersey cantik ah. Awak je. Kalau Real Madrid, aku season berapa tak aku beli yang ulang Real Madrid. Manalah aku tahan suka Real Madrid. Dia beli pun sebab colour merah. Dia cakap kat saya. Hari tu apa ingat kan? Dia kata favorite colour, bukan favorite team. Aku pick up warna merah. Warna merah ni AC Milan pun ada. Manalah aku tak ada kat situ. AC Milan tak famous. MU kan famous sekarang ni. Kan 4-0 pakai lah. Ya, famous dengan marketing je lah. Aku okey tau. Kalau tahu kedai kat mana yang nak buang logo. Janganlah, tak cantik lah mu ni. Aku okey lah. Okey lah, pakai kat rumah lah, tak ni. salah ni. Kau buat tidur je lah. Aku beli mahal-mahal. Dia pakai buat tidur je. Masa betul. Boleh lah, mana nak keluar bola Okay, kan. pegang. Saya tak malu ke kalau nak pakai keluar bola malam ni? Malu nak buat apa? Yang kalahnya Manchester United, bukan baju kalah. Arsenal lah. Dulu aku minat kat Arsenal. Aku dulu dari kecil kan duduk melukis bendera Arsenal, Real Madrid, Chelsea, bendera Manchester United dulu buku-buku aku. Dan aku jadi tak minat sangat bola disebabkan Kelantan tu lah drop dulu. Alah, biasalah tu. Tengok. Dah tak ada arti yang tengok bola. Tengok boleh tak pergi mana pun. Main situ je. Nak kecewa tak payah. Tak lah, dia tanya saya tak ada kau oleh-oleh kan. Nanti kau nak balik, belilah oleh-oleh. Aku suruh beli oleh-oleh makanan. Orang kata nak keluar ni, nak pergi beli makanan. Mama kirim ketupat ke apa dah? Mama cakap kelapa laut. Aku pun dah latih. Kali dia malas nak cakap, aku nanti nak tak boleh, aku balik Netflix nanti comeback berat-berat nanti Simpan dalam mulut kelapa laut tu. Sama-sama, basi lagi. So aku beli tengok lah monyet ni. beruk selalu beruk. Orang Kelantan main beruk. Mu nak samakan aku dengan beruk Bukan. lah. Mu nak kena dengan aku tak? Kita menggunakan kaedah itu. Letak calon ni. Yang tu bukan beruk lah. Tu hamster lah. Dah pegang. Dah simpan. So rasanya itu saja konten saya pada kali ini. Memang simple je. Kejap je saya nak buat ni. Saya ingatkan size M ni akan fit dengan dia. Tapi besar juga. Tengok tu. Sebab hang pakai baju 2 lapis. Yalah tak boleh pakai ketat-ketat. Nak tunjuk apa? Tunjuklah perempuan ramai kat luar sana nak tengok aku. Tolong sikit. Aku punya soldier akan rapat sini. Apa yang nak tengok mu? Adalah perempuan nak tengok aku. Alright. Okay. Happy tak? Alhamdulillah happy. Walaupun MU. Tambah baju. Apa nanti MU menang aku pakai balik je sini. Dasar lalang. Lalang busuk je perangai. Kalau perempuan normal lah. Kau tidur sini. Kita normal lah. Kita Perempuan dia ikut trend. Tu viral. Tak ni. Han tu buat kalau pandor beli baju je. sangat Han beli baju Alnas kat aku. Meminta pula. Alah baju je pun bukan minta hang. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku. Baju Jepun mu ingat selah tu berapa? So, bagi ucapan sekarang. Selamat Hari Raya Haji kepada yang tengah berkorban. Dah habis dah. Berapa hari dah? Yalah aku kan tak raya. Keluarga aku pergi holiday, orang lain pergi raya, aku pergi holiday dengan family aku. Dan nak sembelih apa? Tak nak sembelih apa kat Penang. Terima kasih Una bagi Manchester United yang paling hangat di pasaran dan menjadi kebiasaan saya 2025. Tahun kata tahun ni tahun macam mana. Mesti ada haters MU kan komen kat bawah. Saya kata, saya terlupa MU kalah. Tapi apa baju dia cantik. cerita dia macam ni dipendekkan cerita. Kalau dah tahu nak beli baju yang kalah-kalah kan, better hang beli baju Kelantan je. Aku lupa. Aku boleh terima hakikat walaupun Kelantan kalah negara aku. Negara pula, negeri. Aku lupa. Awak tak beli baju perlis je kat aku. Biasa biru kuning. Baju berapa aku kan ada dah. Aku bagi diri aku kat mu lah. Matamu melemahkanku. So, itu saja konten saya pada kali ini. Jumpa dekat next konten. Bye-bye. Assalamualaikum. Bodoh.